Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Saya selaku moderator pada hari ini dan saya bawakan kepada anda semua dua panelis saya iaitu Nurul Hikmah dan Siti Nurmaisarah. Terima kasih saya ucapkan kepada para pensyarah, rakan-rakan saya serta semua yang hadir pada hari ini untuk mendengarkan forum kita yang bertajuk Penghayatan Akidah, Ibadah dan Akhlak melalui sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 80 yang bermaksud, barang siapa yang mentaati Rasulullah maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling, kami tidak akan mengutuskanmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa ketaatan kepada Rasulullah adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Justru sunnah baginda perlu dijadikan panduan dalam hidup semua aspek kehidupan, termasuklah dalam bidang pendidikan. Forum ini akan membincangkan bagaimana akidah, ibadah dan akhlak yang dicontohi Rasulullah dapat dihayati serta diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kita akan meneliti definisi, kepentingan, contoh sunnah Rasulullah SAW serta isu semasa yang berkaitan dengan tajuk ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperdengarkan pandangan para panelis kita yang berkaitan dengan stimulus daripada surah An-Nisa ayat ke-80. Jadi pada kefahaman saya tentang stimulus surah An-Nisa ayat ke-80, ayat ini memberi pengajaran kepada Nabi Rasulullah SAW bahawa baginda tidak perlu berduka cita jika sesetengah manusia menolak ajaran, kerana Allah sendiri yang memelihara dan menjaga baginda. Oleh itu, seorang Muslim tu haruslah memahami bahawa ketaatan kepada Nabi sama seperti ketaatan kepada Allah, dan menerima atau menolak dakwah adalah pilihan individu. Pada pandangan saya pula, ketaatan kepada Rasul adalah sama dengan ketaatan kepada Allah. Ayat ni dia menegaskan bahawa ketaatan kepada Rasulullah bukanlah perkara biasa, tetapi ia mencerminkan ketaatan mutlak kepada Allah. Ini kerana segala ajaran, sunnah dan perintah Rasulullah datang daripada wahyu Allah itu sendiri. Seterusnya, ia juga menunjukkan Rasulullah sebagai utusan Allah. Rasulullah SAW diutus sebagai penyampai wahyu, petunjuk dan juga contoh teladan yang terbaik untuk umat Islam. Maka menolak ajaran baginda sama seperti menolak perintah Allah. Akhir sekali, ia juga menunjukkan kebebasan manusia dalam memilih. Ayat ini juga memberi isyarat bahawa setiap manusia mempunyai pilihan sama ada mahu mentaati ataupun berpaling daripada ajaran Rasulullah. Namun, akibat daripada pilihan itu ditanggung sendiri kerana Rasulullah tidak ditugaskan Rasulullah tidak ditugaskan untuk menjaga dan juga memaksa manusia untuk mengikutinya. Sebaliknya hanya menyampaikan. Soalan pertama yang akan saya tujukan kepada saudari panelis kita iaitu bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh teladan dalam kehidupan seharian kita, dan mengapa akhlak baginda begitu penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator, dan Alhamdulillah dengan izin Allah saya berpeluang untuk berkongsi sedikit pandangan mengenai akhlak. Khususnya peranan guru dalam membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak mulia dan beriman teguh. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk kepada contoh dan isu semasa, eloklah kita memahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahawa akhlak itu ialah suatu keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang bertindak secara automatik, dan akhlak hanya akan kekal dalam jiwa manusia sekiranya dipupuk melalui latihan dan pendidikan agama.
Sementara menurut Imam Ibnu Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong perlakuan seseorang secara spontan, berpaksikan tabiat baik yang tertanam dalam diri. Perspektif ini begitu bermakna terutamanya dalam kehidupan seorang guru yang berperanan membentuk generasi masa depan. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik untuk difahami. Baginda digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bahawa akhlaknya adalah Al-Quran. Ini bermakna segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian sehingga menjadi teladan sempurna bagi umat manusia. Hadirin yang saya muliakan, antara akhlak utama Rasulullah SAW yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan ialah sifat sabar. Baginda sangat sabar berdepan dengan penentang Islam. Kita semua pernah dengar kisah bagaimana Rasulullah SAW dihina, dicaci, malah dibaling batu ketika berada di Taif. Namun baginda tetap bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya mendoakan agar suatu hari nanti mereka mendapat hidayah. Sifat sabar ini bukan sahaja mencerminkan keteguhan iman, tetapi juga menunjukkan betapa baginda mengutamakan hikmah dalam dakwah. Bukannya tindak balas yang terburu-buru. Kalau kita lihat dalam konteks kehidupan hari ini, sifat sabar ini amat penting untuk diamalkan. Sebagai seorang guru misalnya, kita berhadapan dengan murid yang mempunyai latar belakang berbeza tahap pemahaman, malah ada murid yang agak nakal atau kurang berminat untuk belajar. Tanpa kesabaran, seorang guru mungkin mudah hilang kawalan emosi, cepat marah atau mengambil tindakan yang boleh meregangkan hubungan dengan murid. Sebaliknya, apabila guru mendidik dengan sabar, murid akan merasa dihargai dan diberi peluang untuk berkembang mengikut kemampuan masing-masing. Dalam masyarakat pula, sabar memainkan peranan besar dalam mengawal emosi dan mengekalkan keharmonian. Kita tidak boleh lari daripada perbezaan pandangan sama ada dalam politik, pekerjaan maupun isu-isu sosial. Jika setiap orang tidak mempunyai sifat sabar, maka pertelingkahan kecil boleh menjadi besar, malah boleh menimbulkan perpecahan. Apabila sabar diamalkan, kita lebih mampu mendengar, memahami dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Selain itu, Rasulullah SAW juga terkenal dengan sifat adil. Baginda melayan semua sahabat dengan sama rata tanpa mengira kedudukan, bangsa atau harta. Dalam masyarakat kita hari ini, isu ketidakadilan sering timbul sama ada dalam politik, ekonomi ataupun pendidikan. Ada yang merasa dipinggirkan, ada pula yang merasa layanan istimewa. Kalau kita benar-benar mencontohi Rasulullah, maka kita akan berlaku adil dalam membuat keputusan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Dalam kehidupan harian, sifat adil boleh diaplikasikan di pelbagai peringkat. Sebagai guru misalnya, keadilan bukan sekadar pada memberi markah atau pujian, tetapi juga dalam memberi perhatian dan layanan yang sama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang atau pencapaian akademik. Guru yang adil akan cuba memahami Guru yang adil akan cuba memahami setiap murid secara individu, mengelakkan prejudis atau sikap pilih kasih yang boleh menimbulkan keciciran dalam pembelajaran. Dalam bilik darjah, keadilan juga bermaksud guru sentiasa memberi peluang yang sama kepada semua murid untuk bersuara, menyertai aktiviti dan mendapat sokongan sewajarnya. Dalam keluarga pula, keadilan memupuk keharmonian dan kasih sayang antara ahli keluarga. Jika ibu bapa sentiasa adil dalam membuat keputusan seperti pembahagian masa, perhatian atau pemberian material, anak-anak akan merasa dihargai dan tidak wujud perasaan cemburu atau iri hati.
Namun begitu, hadirin sekalian, kita tidak dapat menafikan bahawa menjaga akhlak di zaman moden ini penuh dengan cabaran. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu yang melibatkan seorang guru wanita yang dikatakan mempunyai hubungan sulit dengan suami orang. Perkara ini bukan sahaja memberi kesan kepada rumah tangga yang terlibat, tetapi juga mencela maruah profesion perguruan yang sepatutnya menjadi contoh kepada generasi muda. Guru ialah insan yang diberi amanah untuk mendidik dan kedudukan mereka dimuliakan kerana mereka melahirkan insan berilmu. Tetapi apabila ada guru yang terjebak dalam hubungan tidak bermoral, ini bukan sahaja mencemarkan imej diri, malah melemahkan teladan yang sepatutnya ditunjukkan kepada murid. Hadirin sekalian, mari kita renungkan bagaimana cara kita mengatasi cabaran ini. Pertama, kita perlu kembali mencontohi akhlak Rasulullah SAW secara menyeluruh. Rasulullah SAW ialah insan yang paling menjaga maruah diri. Baginda mengajar kita tentang iffah, iaitu menjaga kehormatan diri, menundukkan pandangan dan tidak mendekati perkara yang boleh menjerumus kepada zina atau fitnah. Baginda tidak pernah mengambil kesempatan terhadap wanita, malah sentiasa menghormati mereka dengan penuh adab. Jika seseorang guru benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai contoh, mereka tidak akan mudah hanyut dalam emosi atau godaan kerana mereka sedar setiap perbuatan mereka diperhatikan Allah dan memberi kesan kepada orang lain. Kedua, Rasulullah SAW menekankan pentingnya sokongan rohani. Jiwa manusia memang lemah, maka ia perlu diperkukuhkan dengan iman. Sokongan ini boleh datang daripada kuliah agama, bimbingan ulama, pergaulan dengan sahabat yang soleh, serta doa dan ibadah yang berterusan. Rasulullah SAW sendiri sering berdoa agar hatinya tetap teguh di atas jalan yang benar. Maka kita juga perlu sentiasa mencari kekuatan rohani agar tidak mudah tergoda. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya menjawab soalan moderator yang sangat penting, iaitu bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh teladan dalam kehidupan seharian kita dan mengapa akhlak baginda begitu penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Jawapannya, Rasulullah SAW menjadi teladan kerana baginda adalah insan yang paling sempurna akhlaknya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji baginda dalam Al-Quran dengan firman-Nya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ini bermakna setiap aspek kehidupan baginda sebagai seorang pendidik, pemimpin, suami, sahabat, bahkan sebagai seorang manusia biasa, semuanya dihiasi dengan akhlak yang terbaik. Baginda sabar ketika dicaci, adil dalam membuat keputusan, penyayang terhadap semua golongan dan menjaga maruah diri dalam setiap keadaan. Mengapa akhlak baginda begitu penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni? Kerana akhlak adalah asas kepada hubungan manusia. Harta, pangkat dan ilmu belum tentu menjamin kebahagiaan jika akhlak runtuh. Tetapi akhlak yang baik boleh merapatkan jurang, menyelesaikan konflik dan mengikat manusia dengan tali kasih sayang. Oleh itu, hadirin sekalian, sekiranya kita benar-benar ingin membentuk masyarakat yang aman, bersatu padu dan sejahtera, maka tiada jalan lain selain mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Baginda bukan sekadar seorang rasul, tetapi juga cerminan insan sempurna yang menjadi panduan sepanjang zaman. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak baginda dalam kehidupan seharian demi melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Wah, menarik sungguh pandangan yang disampaikan oleh saudari kita. Seterusnya, saya akan menunjukkan soalan yang kedua kepada panelis kita, iaitu Mai Sarah. Soalannya berbunyi,
Bagaimanakah penghayatan akidah melalui sunnah Rasulullah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah boleh membentuk pribadi Muslim dan dalam masa yang sama menjadikan profesion keguruan satu amanah yang besar untuk melahirkan generasi beriman, berakhlak mulia serta mampu menghadapi cabaran globalisasi. Terima kasih saudari moderator. Jadi mari kita bincangkan lebih lanjut tentang akidah Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tahu tak apa itu akidah Islam yang sebenar? Jadi sebenarnya akidah ni merupakan asas keimanan seorang Muslim yang menjadi tunjang kepada segala amalan dan juga akhlak. Rasulullah SAW sendiri sebagai suri teladan telah menunjukkan bagaimana akidah ni dipraktikkan dalam kehidupan baginda dan melalui sunnah-sunnah yang telah ditunjukkan. Tuan-tuan mesti fikir yang akidah ni macam semata-mata percaya kepada rukun iman kan? Kurang tepat sebenarnya konsep tu. Jadi, penghayatan akidah ni bukan sahaja bermaksud mempercayai rukun iman, tetapi juga mengamalkannya melalui perbuatan, ucapan dan juga sikap selaras dengan petunjuk sunnah Nabi. Jadi, maksud dia dekat sini, seorang individu tu bukan sahaja tahu dan faham dengan rukun iman, tetapi juga dia amalkan rukun tu dengan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai panduan supaya tidak terpesong daripada akidah Islam yang sebenar. Ilmu tanpa amal ni adalah satu perkara yang sangat merugikan kerana kita telah menyia-nyiakan nikmat ilmu yang telah Allah beri kepada kita. Jadi sebagai seorang khalifah Allah, kita perlulah beramal dengan ilmu tersebut dan juga mengajak umat Islam yang lain untuk beramal dengannya. Kemudian, saya akan selitkan dua pendapat tokoh Islam yang menyatakan akidah yang sebenar untuk menyokong definisi akidah yang telah saya beri sebentar tadi. Jadi, tokoh yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahawa akidah ialah satu keyakinan hati terhadap Allah dan juga perkara-perkara yang gaib yang tidak dicemari dengan keraguan. Jadi, daripada pendapat Imam Al-Ghazali ini, kita dapat simpulkan bahawa pandangan dia menguatkan kenyataan bahawa akidah adalah asas kepada amalan kerana dengan keyakinan hati yang kukuh, seseorang tu mampu melahirkan amalan yang benar-benar ikhlas selari dengan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya, tokoh kedua iaitu Syekh Muhammad Abduh yang merupakan seorang tokoh pembaruan di Mesir. Beliau ni berpandangan bahawa akidah ialah perkara-perkara yang dipercayai oleh hati, diyakini benar dan juga menjadi asas dalam segala amalan. Definisi ini jelas menunjukkan hubungan antara akidah dan juga akhlak, iaitu akidah ni bukan sahaja teori tetapi asas kepada tindakan seharian seorang Muslim. Ini selari dengan ayat yang menyebut akidah diamalkan melalui perbuatan, ucapan dan sikap kerana akidah ialah asas yang membentuk keseluruhan gaya hidup seorang Muslim. Seterusnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya akan kupas kenapa pentingnya kita mengamalkan akidah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama sekali, akidah yang sebenar mampu menjadi benteng daripada pengaruh ideologi dan juga budaya asing. Dalam era globalisasi, umat Islam berdepan dengan pelbagai cabaran pemikiran dan juga budaya asing seperti liberalism, sekularism dan juga hedonism yang menekankan kebebasan mutlak tanpa batasan agama. Jika akidah tidak diperkukuh, seorang Muslim tu dia akan mudah terikut dengan gaya hidup ni. Misalnya terlalu mengejar hiburan sehingga menolak nilai-nilai agama dalam kehidupan. Sunnah Rasulullah SAW berperanan sebagai benteng kerana baginda ni mendidik umat agar berpegang teguh kepada tauhid, menolak unsur syirik dan juga serta melarang daripada menyerupai amalan kaum lain. Selain itu, akidah berteraskan Al-Quran As-Sunnah juga dapat memastikan amalan agama kita tidak hanya ditual tetapi juga berlandaskan iman yang benar. Jadi, ibadah yang dilakukan tanpa penghayatan akidah akan menjadi kosong, sekadar rutin atau adat semata-mata. Contohnya, solat yang dikerjakan hanya sekadar gerakan fizikal tidak akan melahirkan rasa kehambaan kepada Allah. Jadi, apabila akidah ni kita hayati, setiap amalan agama kita akan disertai dengan kesedaran bahawa ia adalah perintah daripada Allah dan juga jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi, sebentar tadi sudah saya jelaskan kepentingan akidah yang sebenar.
Jadi, mari kita lihat dari sudut pandang seorang guru. Penghayatan akidah dalam profesi keguruan ni amat penting. Terutama sekali guru ni perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid supaya murid-murid ni akan mengikut pelakuan yang baik. Jadi, nilai yang pertama, keikhlasan. Dalam Islam ni, segala amalan dinilai berdasarkan niat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli amrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tu bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi keikhlasan ni dia bermaksud melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia, pujian ataupun habuan material. Rasulullah SAW menekankan bahawa ikhlas ni adalah syarat utama diterimanya amal. Dalam konteks profesi keguruan, guru yang menghayati akidah akan mengajar bukan sekadar untuk menerima gaji ataupun memenuhi syarat kerjayanya. Tetapi ia juga melihat tugasnya sebagai satu ibadah dan juga amanah. Guru-guru akan berusaha mendidik dengan penuh dedikasi walaupun berhadapan dengan murid yang lemah, nakal ataupun kurang berminat dengan pelajaran. Jadi dengan ikhlas ni, seorang guru dia akan sentiasa mencari kaedah yang terbaik untuk memastikan murid dia ni dapat memahami ilmu walaupun tidak mendapat penghargaan daripada manusia lain. Manakala dalam kehidupan seharian kita pula, ikhlas dalam melakukan ibadah seperti solat, puasa, sedekah bukan sahaja untuk menunjuk tetapi kerana Allah. Selain itu, ikhlas dalam membantu orang lain seperti menolong jiran, menjaga keluarga kita ataupun memberi salam kerana Allah. Jadi, akhir sekali, ikhlas dalam pekerjaan. Contohnya, bekerja dengan baik walaupun tidak diperhatikan oleh majikan kerana yakin yang Allah melihat setiap perbuatannya. Nilai yang terakhir adalah amanah. Amanah dalam perspektif akidah Islam ialah salah satu sifat mulia yang lahir daripada akidah yang kukuh. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Jadi yang bermaksud setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal tentang pimpinannya. Ini menunjukkan amanah bukan sekadar akhlak tetapi juga sebahagian daripada akidah dan iman. Amanah dalam profesi keguruan adalah yang pertama dalam menyampaikan ilmu. Guru menyampaikan ilmu dengan benar, tidak menyembunyikannya ataupun menyalahgunakan pengetahuan. Yang kedua, dalam penilaian murid. Guru ni dia memberi markah dengan adil tanpa memilih kasih. Yang ketiga, dalam menjaga rahsia murid. Guru tidak mendedahkan kelemahan murid ataupun masalah kepada orang-orang yang tidak berkenaan. Manakala dalam kehidupan seharian kita pula, amanah ni dalam menjaga ibadah. Contoh dia tidak meninggalkan solat, tidak meninggalkan solat, menunaikan zakat, berpuasa dengan sempurna. Selain itu, amanah dalam mengendalikan harta. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain dan juga kita perlu menunaikan hutang dan berlaku adil dalam jual beli. Akhir sekali, dalam amanah menjaga keluarga, ibu bapa dalam mendidik anak. Suami isteri ini saling menjaga hak masing-masing. Seterusnya, saya akan bincangkan isu berkenaan akidah yang tidak berpegang teguh dengan akidah Rasulullah. Profesi keguruan ni merupakan satu amanah besar kerana guru bukan sekadar pekerja yang menyampaikan ilmu, tetapi dia juga mendidik, membimbing akhlak murid dan juga contoh teladan kepada murid-murid. Jadi apabila berlaku isu guru leka berkaraoke di dalam sekolah pada waktu bekerja, ia menggambarkan kecuaian terhadap amanah tersebut. Pertama sekali, kesannya ia akan menunjukkan bahawa pengabaian kepada tanggungjawab utamanya. Waktu kerja guru sepatutnya digunakan untuk mengajar, menyemak tugasan ataupun membimbing murid dalam melaksanakan tugas rasmi sekolah. Jadi aktiviti berkaraoke pada waktu kerja ni menunjukkan pengabaian terhadap tugas hakiki dan menyalahi etika profesi. Kedua, ia juga memberi contoh buruk kepada murid. Salah intonasi lah. Kedua, ia memberi contoh buruk kepada murid. Murid ni dia melihat guru sebagai role model.
Jadi jika guru leka dengan hiburan semasa waktu kerja, ia memberikan gambaran yang tanggungjawab ni boleh dipandang ringan. Jadi ini boleh menjejaskan kewibawaan guru dan juga melemahkan rasa hormat murid terhadap guru. Akhir sekali, ia juga turut merosakkan maruah profesi keguruan. Jadi guru yang lalai dengan amanah bukan sahaja menjejaskan dirinya sendiri, tetapi juga ia mencalakan imej keseluruhan profesi keguruan. Masyarakat akan hilang keyakinan terhadap peranan guru sebagai pendidik bangsa. Jadi solusi untuk isu tersebut ialah yang pertama, kita perlu menghayati konsep amanah sebagai iman. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Jadi guru ni dia perlu menanamkan kefahaman bahawa tugas mengajar adalah amanah daripada Allah, bukan sekadar kerja makan gaji. Jadi solusi dia pihak sekolah boleh mengadakan latihan kesedaran, akidah dan juga integriti untuk guru supaya guru-guru ni sedar tanggungjawab mengajar tu adalah ibadah. Seterusnya, mewujudkan budaya hisbah iaitu tanggungjawab menegur dalam persekitaran sekolah. Jadi dalam Islam, jika ada yang lalai daripada amanah, kita perlu tegur dengan hikmah. Berdasarkan salah. Berdasarkan 1, 2, 3. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman." Jadi yang bermaksud, barang siapa di antara kamu melihat kepada kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, mengubahnya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, ia perlu mengubah dengan hatinya. Tetapi itulah adalah lemah-lemah iman. Jadi solusinya, pentadbir sekolah ataupun guru besar perlu menegur guru yang lalai dengan bijaksana. Bukan hanya menghukum, tetapi juga mendidik supaya dia kembali kepada jalan yang amanah. Jadi kesimpulannya, penghayatan akidah melalui sunnah Rasulullah SAW amat penting kerana ia menjadikan iman kita bukan sekadar pegangan di hati, tetapi juga realiti yang dizahirkan dalam kehidupan seharian kita. Akidah yang benar tidak hanya terhad kepada keyakinan terhadap rukun iman, malah ia juga mesti diterjemahkan melalui amalan, akhlak dan juga gaya hidup kita yang selaras dengan tuntutan syariat. Jadi sunnah Rasulullah SAW berfungsi sebagai contoh praktikal bagaimana akidah dapat diaplikasikan sekaligus membentuk Muslim yang bukan sahaja beriman tetapi juga beramal soleh dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW sendiri telah mengingatkan umatnya di dalam hadis, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun nabi." Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Jadi Rasulullah mengingatkan bahawa sumber rujukan utama dalam kehidupan seorang Muslim adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hadis ini menjelaskan bahawa akidah yang benar mestilah berpaksikan Quran dan Sunnah. Selagi umat Islam berpegang teguh dengan kedua-duanya, mereka tidak akan tersesat walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran moden, ideologi asing dan juga budaya globalisasi. Dalam konteks profesi keguruan, penghayatan akidah melalui sunnah menjadikan guru ni bukan sahaja penyampai ilmu, tetapi juga mendidik jiwa dan juga membimbing murid dengan kasih sayang. Guru akan menjadi qudwah hasanah, iaitu contoh teladan yang baik yang menunjukkan bahawa Islam ni adalah satu cara hidup yang sempurna. Dengan berpaksikan Quran dan Sunnah, ia dapat melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia serta mampu memimpin umat pada masa hadapan. Terima kasih Saudari Maisarah. Sungguh padat dan jelas jawapan yang diberikan. Jadi seterusnya kita beralih kepada aspek ibadah.
Jadi saya tujukan soalan ini kepada moderator kita. Sebagai seorang bakal guru, bagaimanakah kita boleh menyeimbangikan antara mendidik murid menjaga solat sebagai ibadah utama dengan cabaran undang-undang atau sensitiviti masyarakat yang menolak kekerasan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu izinkan saya untuk mengetengahkan satu isu, iaitu sebagaimana yang dilaporkan di dalam berita, seorang guru dikenakan tindakan dipenjarakan kerana merotan murid yang enggan solat. Dari sudut murid pula, guru mempunyai tanggungjawab mendidik murid, tetapi dari sudut lain, murid juga berhak untuk dilindungi daripada kekerasan atau penderaan. Perkara ini menimbulkan dilema yang besar. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi dilema ini? Pertama, guru perlu membezakan antara mendidik atau menghukum murid secara berlebihan. Islam memang membenarkan kita untuk merotan, tetapi syaratnya sangat ketat, iaitu tidak mencederakan murid tersebut, tidak menimbulkan rasa malu dan bukan kerana kita melepaskan kemarahan kita kepada murid tersebut. Kedua, kita perlu mengutamakan pendekatan alternatif, antaranya nasihat, kaunseling atau pendekatan psikologi atau perbincangan bersemuka dengan murid tersebut. Kadang-kadang murid tersebut tidak solat bukan kerana degil, tetapi mereka sendiri kurangnya didikan agama daripada rumah lagi dan kurangnya sokongan di rumah. Seperti mana pepatah Melayu ada berkata, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka mengenai asas-asas solat sejak kecil lagi. Selain itu, terdapat juga faktor persekitaran seperti pengaruh rakan sebaya, rakan-rakan mereka yang mengajak mereka untuk tidak solat bersama-sama. Ketiga, mendidik solat bukanlah tanggungjawab guru di sekolah semata-mata, malah ibu bapa perlu menjalankan tugas mereka sebagai ibu bapa untuk menekankan solat, kerana solat itu adalah kewajipan bagi kita sebagai umat Islam. Pendidikan tentang solat mestilah diajar sejak daripada rumah lagi, dan di sekolah hanya guru yang memperkukuhkan, seperti melakukan kem bestari solat untuk mengukuhkan lagi pengetahuan murid tentang apa yang mereka tidak tahu. Akhir sekali daripada saya, kesedaran solat adalah tanggungjawab individu kepada Allah perlu disemai sejak kecil lagi. Jika murid memahami bahawa solat adalah tiang agama dan adalah diwajibkan kepada kita umat Islam, mereka tidak hanya solat kerana takut akan dimarah oleh guru, malah mereka akan solat kerana cinta akan kepada Allah. Baiklah saudari-saudara sekalian, sebelum saya mengupas persoalan ini lebih lanjut, izinkan saya untuk membuka dengan memberi sedikit definisi berkaitan dengan ibadah. Apabila kita menyebut tentang ibadah, ramai orang yang membayangkan ibadah yang seperti mana disyariatkan kepada kita dalam rukun Islam, iaitu solat, zakat dan sebagainya. Namun sebenarnya ibadah itu lebih luas. Ibadah membawa maksud segala perbuatan dan amalan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ibadah khusus seperti solat, zakat ataupun ibadah umum seperti kita sebagai guru untuk mendidik, menasihati dan membimbing murid-murid di sekolah. Dalam konteks isu ini, apabila seorang guru berusaha mendidik murid mereka supaya menjaga solat, maka usaha itu sendiri adalah ibadah. Ia menepati tuntutan amal ma'ruf nahi munkar, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mendidik murid untuk solat bukan sekadar kerja formal yang masuk dalam jadual waktu. Ia sebenarnya satu bentuk ibadah. Seorang guru mendapat pahala bukan hanya kerana menyampaikan ilmu semata-mata, tetapi kerana ia membina akhlak murid melalui ibadah.
Guru menjadi ejen tarbiyah yang bukan sahaja membimbing murid tetapi menjaga juga hati murid dan rohani mereka. Dalam hal ini, kita tidak boleh lari daripada mencontohi sunnah Rasulullah SAW. Baginda adalah pendidik terbaik, murabbi al-ummah. Baginda SAW tidak pernah menggunakan kekerasan melampau untuk mendidik. Sebaliknya, ia lebih menekankan pendekatan kasih sayang, nasihat dan doa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyuruh supaya anak-anak diperintahkan solat sejak umur 7 tahun lagi. Jika mereka enggan solat ketika berumur 10 tahun, maka barulah boleh ditegur dengan tegas seperti merotan ringan. Tetapi rotan itu bukan untuk mencederakan, bukan untuk melepaskan marah. Sebaliknya, sekadar mendisiplinkan dengan penuh hikmah. Di sinilah relevannya kepada profesion keguruan, dan sebagai guru kita mesti mencontohi pendekatan Rasulullah SAW. Kita perlu mendidik dengan penuh kasih sayang, memberi kefahaman tentang maksud solat dan pada masa yang sama menjadi teladan kepada murid-murid kita. Murid-murid akan lebih mudah terpengaruh jika mereka melihat gurunya sendiri menjaga solat dengan istiqamah. Seterusnya, mari kita lihat tentang kepentingan ibadah solat itu sendiri. Solat ialah tiang agama. Seperti mana yang kita semua tahu, Rasulullah SAW menyebut bahawa solat itu adalah perkara pertama yang akan dihisap di akhirat kelak. Jika solatnya baik, maka baiklah amalannya. Jika buruk solatnya, maka buruklah amalannya. Dari sudut murid, solat bukan sekadar kewajipan tetapi ia menjadi latihan disiplin harian. Anak-anak yang terbiasa dengan solat sejak kecil dan terdidik dengan rasa tanggungjawab kepada Allah, belajar mengurus masa dan bersihkan hati daripada sifat lalai. Baiklah saudari-saudara sekalian, sekarang marilah kita lihat bagaimana aplikasi ibadah ini dalam kehidupan harian seorang guru. Antara langkah yang boleh diambil ialah mengadakan program solat secara berjemaah bersama-sama murid di sekolah. Bila guru dan murid bekerjasama, ia akan menimbulkan rasa kebersamaan dan suasana ukhuwah. Murid tidak rasa dipaksa, sebaliknya mereka merasakan solat itu sebagai amalan bersama. Selain itu, guru boleh menggunakan kaedah motivasi. Sebagai contoh, memberi penghargaan atau pujian kepada murid yang istiqamah menjaga solat. Kadang-kadang, kata-kata ringkas yang disampaikan oleh guru kepada murid mampu melekat di hati mereka seumur hidup. Guru juga perlu menjadi qudwah hasanah, iaitu teladan yang baik. Jika murid melihat gurunya sendiri bersegera untuk menunaikan solat, mereka akan terdorong untuk mencontohinya. Paling penting, guru perlu menekankan bahawa ibadah solat bukan semata-mata peraturan sekolah atau takut dihukum, tetapi kerana kesedaran hati bahawa solat itu tanggungjawab seorang hamba kepada Allah. Sebagai kesimpulannya pada hari ini, isu yang menunjukkan kepada kita bahawa mendidik murid tentang solat adalah cabaran yang besar. Tetapi, sebagai bakal guru, kita perlu melihat pendidikan ini melalui lensa ibadah. Tujuan kita bukan semata-mata mahu murid patuh kepada arahan, tetapi mahu murid solat kerana cinta mereka akan Allah SWT. Konsep solat mengajar kita bahawa setiap usaha mendidik walaupun kecil adalah pahala di sisi Allah. Bagaimana solat itu mendidik kita sendiri? Kita sebagai umat Islam belajar untuk mengurus masa kita supaya kita mampu untuk melakukan solat seawal waktu. Manakala pada aspek guru pula, guru perlu mencontohi sunnah Rasulullah, iaitu mendidik dengan penuh hikmah, sabar dan kasih sayang. Guru pula perlu terus berdoa kepada Allah untuk meminta bantuan agar murid mereka dilembutkan hati mendengar kata-kata mereka.
Jika semua pihak, guru, ibu bapa, masyarakat sama-sama menghayati ibadah dalam makna yang luas, maka pendidikan agama dapat berjalan dengan lancar dan lebih harmoni. Akhir sekali saya ingin tekankan bahawa mendidik itu sendiri adalah ibadah. Maka kita mendidik bukan hanya kerana profession kita, tetapi kerana ingin mencari keredaan Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja daripada saya. Hadirin hadirat sekalian, maka kita telah di penghujung forum kita pada hari ini. Sebagai penutupnya, saya ingin simpulkan bahawa penghayatan akidah, ibadah dan akhlak adalah asas pembentukan seorang Muslim yang sejati. Akidah yang kukuh menjadikan kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan amanat dengan ikhlas. Manakala ibadah pula menjadikan bukti ketaatan serta membina ketenangan jiwa dan kekuatan rohani dalam menghadapi cabaran. Akhlak yang mulia melengkapkan kepribadian dengan mencontohi sunnah Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik dan dalam mendidik dan berinteraksi dengan penuh kasih sayang. Apabila ketiga-tiga aspek ini diamalkan secara menyeluruh, ia akan melahirkan pendidik yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membina hati dan jiwa murid ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.